Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amrul Karim kembali lagi bersama kami di Irama Studio. Ini merupakan sebuah platform yang kami wujudkan untuk warga Sandakan. Kami di dalam tu ada pelbagai dan ini adalah inisiatif daripada di Elopura Hotel untuk mewujudkan sebuah platform untuk warga Sandakan, meletakkan apa sahaja mesej yang ingin disampaikan kepada warga Sandakan. Jadi ruangan Irama Studio ni wajar untuk semua hebahkan kepada orang awam, war-warkan kepada semua mengenai kewujudan sebuah platform digital di Elopura Hotel, iaitu Irama Studio. Okey, di Irama Studio ni kami akan menampilkan dan membawakan pelbagai tokoh, ilmuwan, mungkin pemilik perniagaan, usahawan, tidak kira kecil atau sederhana. Ataupun kita akan bawa, mungkin kita sudah sampai ke satu tahap yang melahirkan pelbagai pempengaruh yang kita boleh sebarkan mesej bersama yang pasti semuanya akan menjadi pengajaran, ada manfaat khusus untuk warga Sandakan. Jadi kami memohon agar semua berkongsi, memberi komen, dan follow, like platform ini sebab kita akan publish di dalam platform media sosial kami, Irama Studio. Jadi di Irama Studio hari ini kami bersama dengan seorang lagi tokoh yang kami akan bawa, yang akan berkongsi berkenaan dengan portfolio beliau. Kita akan berkongsi tentang perjalanan karier beliau dan wajar untuk warga Sandakan, khususnya di Irama Studio untuk mengenali lebih rapat dengan beliau dan kita mahu semua mengambil inspirasi untuk bersama-sama berganding bahu bersama dengan beliau di kawasan beliau khususnya. Jadi di Irama Studio pagi ini kami bawakan yang berbahagia YB Dato' Samad Jamri, Ahli Dewan Undangan Negeri N49 Labuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi. Dato'. Alhamdulillah, Okey, baik, selamat pagi. sihat Dato'? Alhamdulillah sihat. Baik. Okey, kami menyediakan pelbagai persoalan untuk YB Datuk berkongsi dengan kami dan saya harap perkongsian ini akan memberi manfaat kepada semua. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh berkenaan dengan persoalan yang kami membawa, mungkin saya sendiri juga, yang di luar pun mau tahu Datuk, selain daripada kita mengenali YB Datuk sebagai Adun Labuk, kita mau tahu juga di sebalik ahli politik ini, Datuk boleh dikenali sebagai apa Datuk? Okey, pertamanya terima kasih kepada Irama Studio dan juga saudara Amri. Amro selaku kita Host punya host pada pagi ini. Saya terima kasih di atas jemputan dan juga kebersamaan dalam perkongsian di Irama Studio. Bagi mungkin sedikit sebanyak perkongsian yang boleh saya kongsikan atas kapasiti saya. Jadi untuk memulai perbincangan ataupun perkongsian kita pada pagi ini, saudara Amro, yaitu saya sebenarnya adalah merupakan salah seorang adun wakil rakyat yang bertugas di kawasan Dun-In 49 Labuk dalam kawasan Parlimen Beluran. Ya. Jadi untuk memulai kita pada pagi ini, sebenarnya sebagai pembukaan, saya ini orang biasa, Okey, anak Datuk. kampung, Sama kita. macam orang biasa, tiada masalah. Jadi senang disapa ataupun senang dihubungi dan juga mudah juga untuk dibuat berbincang. Jadi pada saya untuk pembukaan ini kita santai saja, di kawasan pun begitu juga. Kita santai saja, apa-apa perkara sama ada berat atau ringan, yang penting sampai matlamat dan juga boleh kita perkongsikan apa saja perkongsian. Okey, right. Boleh Datuk. Okey, saya cuba bawakan sesantai yang mungkin Datuk. Baik. So kita mau untuk mengenali rapat Datuk, saya kongsikan sedikit latar belakang. YB Datuk Samad merupakan
ahli Dewan Undangan Negeri atau wakil rakyat yang sudah memasuki 2 Penggal kedua. penggal. Jadi kita boleh ukur bagaimana penerimaan, bagaimana kepercayaan ataupun mandat yang diberikan oleh warga Beluran kepada Datuk sehingga beliau sekali lagi dipilih pada pilihan raya negeri yang lepas, dan tanggungjawab bukan setakat itu, beliau juga adalah pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah. Betul. Itu satu portfolio yang cukup besar dan peranan dan melihat pada lokasi tempat Datuk sekali pun di Beluran, itu kawasan luar bandar. Jadi memang sesuai untuk Datuk melihat, diberi tanggungjawab memegang portfolio tersebut. Jadi kita mau tahu di dalam karakter peribadi Datuk sendiri. Sebagai permulaannya kita mau tengok bagaimana sebenarnya Datuk boleh menggambarkan kalau Datuk seorang yang biasa-biasa saja macam kami orang kampung juga, tapi yang Datuk mahu masyarakat menggambarkan Mmm, Datuk Samad Jamrini sebenarnya bagaimana? oke. Pertamanya, sebagai apabila terpilih Ya. sebagai salah seorang pimpinan di kawasan, khususnya di kawasan sayalah, di Labuk ini, pertama-tamanya, sebelum sebenarnya lebih jauh berkecimpung dalam, eee, menjadi wakil rakyat pada 2020. Saya Mhm. bermula, menjadi wakil rakyat ini sebagai tahun 2020 yang Oh, lalu, yaitu pilihan raya negeri mhm. ke-16. Iya, Ah, dari pasal 16. yang baru lepas itu ke-17 tuh. Betul. Jadi, sebenarnya sebelum itu pun saya sudah, mula bertugas dan juga mengikuti pelbagai pimpinan untuk memberikan khidmat dan sebagainya, bertugas Mhm. di kawasan itu bermula pada tahun 2003 kalau saya tidak silap. Oke. Jadi berarti sangat panjang, Mhm. Saudara Amro, Betul perjalanannya betul. untuk, menyelami dan juga, bertugas di kawasan ini. Jadi apabila ini rezeki ya, Baik. direzekikan pada tahun 2020 itu Mhm. bertanding di kawasan Labuk dan Mhm. alhamdulillah, terpilih menang. Jadi Alhamdulillah. berarti tugasan kita terletak di Bermula. bahu kita untuk memikul tanggung jawab sebagai salah seorang wakil rakyat. Jadi apabila terpilih saja menjadi wakil rakyat, sudah pasti ini adalah satu bebanan yang bukan ringan, Betul betul. bebanan yang sangat berat. Mhm. Pasti, masyarakat atau rakyat yang kita wakili itu Mhm. harapan mereka sangat tinggi Betul. bagi, kita membawa berbagai macam permasalahan, keinginan Mhm. yang coba mereka lontarkan dan kita sebagai, Mhm. menjadi wakil rakyat di situ Mhm. sudah pasti, itulah menjadi tanggung jawab. Jadi Saudara Amro, Mhm. sebenarnya, saya dari awal lagi bahwa, mau melihat, apa yang kita boleh laksanakan, Mhm. yaitu permasalahan yang diajukan oleh rakyat dan masyarakat itu Mhm. dapat kita tangani dan dapat Mhm. kita ambil perhatian Mhm. sebaik yang mungkin. Nah, Ah, itu buat mhm. jadi artinya harapan mereka Mhm. kepada saya, tapi Mhm. maksud dalam arti kata, kalau kerja sendiri bukan mudah. Iya betul. Jadi kita akan kita coba membentuk satu, pasukan kepimpinan ataupun Mhm. gabungan Mhm. semua ini untuk Mhm. memikul tanggung jawab. Tapi sudah pastilah, Mhm. eee eee, mata pena ataupun, apa nama, dia punya, penunjuknya Eee, itu akan Pengemudi terarah, dia, okey. kepada, wakil rakyat, untuk, Pengemudi. menyampaikan masalah. Jadi Saudara Baik. Amro Mhm. panjang, Iya, baik. dia punya kita punya apa Perjalanan, nama itu, peranan mungkin. peranan. Mhm. Namun demikian, saya berharap dalam Mhm. tempo, 5 tahun lepas sudah berlalu Mhm. dan ini adalah, penggali yang kedua, Kedua. dan, sudah pasti 5 tahun yang lepas saya sudah Mhm. memaklumkan juga bahwa, Mhm. belum selesai. Banyak Belum selesai. perkara-perkara yang belum dapat Baik. diselesaikan, satu tempo yang bukan singkat, Singkat. bukan panjang, tapi banyak perkara-perkara yang belum dapat dilaksanakan. Baik. Ada perkara-perkara yang telah dapat dilaksanakan, tapi Betul. ada lagi perkara-perkara yang
belum dapat dilaksanakan dan Faham. ianya memerlukan kesinambungan, Faham. memerlukan komitmen yang lebih tinggi lah, Faham. lebih kurang begitu, Saudara Amro. Jadi, pada saya untuk, eee, pembukaan Mhm. ini adalah merupakan satu cabaran yang sangat, besar, namun saya berharap bahwa saya akan dapat kerjasama daripada lapisan kepimpinan yang lain ini untuk Mhm. sama-sama kita dapat, memikul tanggung jawab bagi melaksanakan apa juga yang diperlukan oleh masyarakat khususnya di kawasan Dun Labuk. Mhm. Namun demikian, nanti sekejap kita Iya, uraikan boleh. lagi. Saya tidak dibebani dengan tugasan sebagai wakil rakyat Betul. di Dun Di Labuk dulu saja, sejak tapi ada memikul tanggung jawab yang lebih sebagai besar portfolio di peringkat di negeri. Kementerian Pembangunan Luar Pembangunan Bandar luar. itu juga menjadi lagi satu tanggung jawab bebanan kepada. Jadi lebih Baik. kurang, Iya, artinya, begitulah. berat juga dipikul, Betul, Datuk. Saudara. Tapi pastinya Datuk, bebanan ataupun amanah yang diberikan kepada Datuk tu bukan kerana menilai Datuk tu sebagai seorang yang biasa-biasa, orang kampung. Tapi kerana orang tahu Datuk mampu memikul tanggungjawab tersebut. Itu pasti Datuk. Okey. Okey Datuk, nanti sekejap lagi kita akan pergi kepada soalan yang berkaitan dengan portfolio Datuk sebagai pembantu Menteri, Pembangunan Luar Bandar. Tapi saya mau balik sedikit lagi ke belakang Datuk. Okey. Perjalanan Datuk sebelum menjadi seorang pemimpin ni. Mungkin zaman kecil Datuk, remaja Datuk, Okey. ataupun, zaman belia Datuk. Di mana laluan itu sepanjang, pengalaman hidup itu yang membentuk jiwa kepimpinan dalam diri Datuk? Sebab Datuk sudah sentuh sikit tadi tu, Datuk Betul. bukan sekejap, ini Ya, sudah lama sudah lama ya. berkecimpung. Betul. Kalau sebut 2003 tu, itu macam mungkin ada yang lebih awal dari itu, Datuk sudah berjinak dalam, kepimpinan ini. Ya, sebenarnya ini Rahsia sebenarnya kah? segan mau Oh, nah. segan saya mau Oh, nah. membuka ataupun, berkongsi dengan Bila perkara-perkara yang sangat jauh sangat lanjut. jauh tu. Namun, Mhm. oleh kerana diminta Iya, saudara saya mau tahu Datuk. Amro sudah dengan Iya. ini, so sebenarnya, Mhm. saya sebenarnya bukan, datang daripada terjun begitu sahaja Okey, dalam, betul. politik ataupun, Iya. eee, kira maksudnya, Kepimpinan. eee, baru Mhm. berkecimpung begitu. Sebenarnya saya sangat terdedah. Ini, sebagai maklumat, saya sangat terdedah dengan, senario politik, Baik. yaitu semenjak kecil-kecil lagi, semenjak kecil. Afwan. Usia dalam lingkungan, 9 tahun, 10 Uish. tahun. Ketika itulah, masih berusia kecil, saya sudah terdedah, di Okey. mana untuk makluman ini perkongsian kita Boleh saja, tahu. yaitu, ibu bapa saya, ayah saya, dan Okey. emak saya ini Okey. adalah merupakan berlatar belakangkan politik. Baik. Sebenarnya seawal tahun 80-an lebih kurang, waktu itu usia saya baru Okey. menjangkau 9 tahun, 10 tahun, Baik. saya sudah terdedah apabila, eee, kedua ibu bapa saya ini adalah Mhm. merupakan, terlibat dalam, politik. Walaupun dalam politik yang bukan besar, Baik. waktu itu cuma di kampung ataupun Mhm. hanya di kawasan-kawasan kecil, Mhm. mukim. Namun demikian saya terdedah karena lebih awal, karena didatangi, ibu bapa saya itu didatangi oleh, orang politik, untuk, iyalah berbagai macam perbincangan politik. Faham. So, saya ingat, Ya, saudara Amrul, pendedahan begitulah, begitu, saya faham. sejak kecil Kecil lagi lagi. telah memahami, oh senario politik sekejap begini, Mhm. sekejap keadaan dia berubah-berubah, Baik. dalam keadaan begitu juga dalam politik senario, oh, Mhm. beliau saya ini Iya. berubah-berubah, sekejap, 5 tahun sudah, 10 tahun sudah berubah. Jadi berarti, bukan menepis dada, Faham. bukan menepis dada, Mhm. tapi saya sangat terdedah dengan politik dari awal, yaitu Baik. latar belakang ibu bapa saya. Jadi, disebabkan itulah mungkin, Mhm. cenderung, tapi saya beberapa adik-beradik saya ini, Mhm. ramai juga, Mhm. tapi kurang pastilah mungkin saya ada rezeki, Ya. bagaimana melihat perjalanan politik orang tua Mhm. dan alhamdulillah Mhm. semacam turun kepada saya, Baik. dan sehinggalah pada hari ini, ketika ini, Mhm. saya terus, masuk
Mhm. dalam bidang, politik ini, tapi begitulah sangat panjang Betul. perjalanannya. Faham. Saya ingat, sudah lebih 20 tahun. 20 tahun. Seusia saya waktu itu, Mhm. saya ingat belum sampai 30-an, Iya. baru 20 lebih usia, Mhm mhm. sudah terlibat di, Baik, di bidang dalam politik. politik. Jadi berarti Mhm. saya selepas saja, sekolah Mhm. dan saya memasuki bidang kerja, saya pernah Kerja. kerja sebelum Iya. berpolitik ini, saya bekerja bertugas di bidang perhotelan, Oh, oke. sepanjang 6 tahun lebih kurang Oh, begitu, lama. Baik baik. lepas daripada itu Oh, terjerumuslah pula di masuk di dalam. dalam bidang, politik ini, di Politik. mana waktu itu saya mengikuti karier politik ibu saya. Baik. Dia masih dalam perkhidmatan-perkhidmatan dan begitulah perjalanan dan Oh, hari ini mhm. saya sendiri telah, bekerja. Jadi berarti Mhm. sejak kecil Mhm. telah terlibat, Mhm. namun dalam waktu yang sama Mhm. membina Mhm. karakter Correct. politik Mhm. tidak semudah sekejap masa yang diperlukan. Diperlukan. Ianya memerlukan, masa yang Masa sangat panjang panjang. dan pelbagai macam, Cabaran, senario, cabaran senario. yang terpaksa dilalui. Lalui. Faham Datuk. Okey. So nampaklah sebab jarang sekali. Tapi kalau ikut, sedikit beralih kepada perkembangan sekarang tengah pilihan raya negeri di Johor kan. Ya. So ada sebelah parti itu yang sudah meletakkan calon mereka ni memang daripada tidak ada terlibat dalam politik. Jadi itu antara benda yang melemahkan mereka. Tetapi latar belakang Datuk sendiri sebagai seorang, pemimpin, sebagai seorang yang telah lama berkecimpung dalam politik, that's why, penduduk ataupun, rakyat di kawasan N49 ni memilih dan memberi mandat itu kepada Datuk sendiri. Tapi kalau saya ambil sedikit poin yang lebih dekat, bila masanya Datuk, yang Datuk rasa, oh, inilah perjuangan sebenar saya. Saya sudah lalui bersama dengan ibu dan bapa. Saya sudah pergi kepada kerjaya saya sebelum ni dan saya terlibat melihat bagaimana perjalanan ibu saya dalam politik dan inilah detik saya pula. Masa bila tu Datuk? Yang betul-betul mungkin ada somebody yang akan cakap, "Sebenarnya kau ni Datuk, inilah perjuanganmu. Sinilah kau." Macam mana Datuk? Masa bila tu? Oke, ini perkongsian, Terus dulu. politik biasanya akan berhadapan dengan begitu. Baik. Kita biasanya, apabila kita menceburi dalam, Mhm. bidang politik ini, jerumus dalam politik, Mhm. sudah pasti ada pertamanya ada keinginan, Betul. ada cita-cita. Iya. Oh, saya mau melihat, orang tertentu, saya mau jadi begini, lebih kurang begitu Oke. keadaannya. Tapi, masa itu sesuai tidak sesuai ataupun bagaimana ia membolehkan, Iya. lebih kurang begitulah. Sebenarnya banyak kebanyakan, yang orang ahli-ahli politik lebih kurang begitu, memang ke arah itu tujuan tapi saya lain sedikit. Oh, Saya tidak begitu. oke. Saya itu saya kata tadi Oke. bermula 2003 Oh, ya. telah ini Mhm. dan apabila bertugas, diberikan tanggung jawab bertugas secara walaupun dari kecil-kecil, tugasannya kecil-kecil lebih kurang Mhm. begitu. Sebenarnya saya tidak begitu menyimpan keinginan ataupun, angan-angan yang tinggi Mhm. untuk, sama ada menceburi lebih jauh bidang politik dan sebagainya. Mhm. Tapi perkara ini Saudara, Mhm. Amru, ianya akan datang dengan secara yang tidak kita Disangka. rancang. Mmm. Ah, kita merancang kadang-kadang belum tentu jadi atau tidak, lebih kurang. Tapi apabila kita terus dapat melaksanakan tanggung jawab, memikul tanggung jawab, yang diinginkan, Mhm. eee, biar, perkara ini dinilai sendiri oleh masyarakat ataupun biasanya masyarakat yang akan mengangkat, Betul. sama ada Betul. boleh tidak boleh, Ya. perkara, seseorang ini Diangkat sebagai diangkat pemimpin. sebagai jadi kalau kita terlalu menyimpan tinggi, harapan yang tinggi, Mhm. tanpa mengira tentang bagaimana, sambutan ataupun Daripada rakyat. feedback daripada masyarakat, Masyarakat. kadang-kadang itu saya katakan tadi, belum tentu jadi tak jadi tidak Iya. jadi. Tapi kalau kita sandarkan kepada, masyarakat, bagaimana sambutan mereka dan sudah pasti ya politik ini sebenarnya
bukan semua orang politik dapat di ini. Mhm. Sebenarnya rezeki juga, Iya, rezeki. rezeki juga, Mhm. kita tidak tentu. Tidak membayangkan, saya sendiri, Mhm. saya tidak membayangkan bahwa, oh, satu hari nanti saya jadi, Iya, wakil rakyat. wakil rakyat, tidak. Tidak terlintas tapi lebih kurang begitulah dengan Paham. perjalanan yang, Mhm. tidak kita rancang sepenuhnya, tapi apabila kita sudah melaksanakan kerja-kerja kemasyarakatan khususnya Mhm. membantu masyarakat yang kita wakili di situ itu, Mhm. insyaallah mudah-mudahan mereka akan memberikan, Heeh, sokongan, dukungan kepercayaan. kepada kita, Mhm. apabila kita terus masuk dalam, Berkhidmat. bidang politik. Oh, Itu pada pandangan saya lah. iya Datuk. Memang kami mau, macam mana sebenarnya inilah kepribadian sebenarnya, Datuk Samad Hmm, yang masyarakat Beluran lebih mengenal ah, dan kami di luar sedikit daripada Beluran, tapi kita masih dalam kawasan dalam kawasan. Zon 5 ni, Eh, kita rasa kita semakin mengenali ah, siapa sebenarnya Adun N49 Labuk ni. Jadi Datuk, sepanjang, ini sudah memasuki penggal kedua Datuk sebagai, ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Labuk. Ada satu mungkin yang Datuk rasa cabaran paling getir yang mencabar Datuk membuat keputusan sepanjang menjadi adun. Penggal pertama sudah lepas, tapi Datuk sudah ada sebut tadi, memerlukan lebih masa untuk menyelesaikan pelbagai perkara lagi. Tapi ada satu benda yang saya mau Datuk, bagi tahu kami, eee, cabaran yang paling getir, paling sukar pernah Datuk buat, jawapan kepada cabaran tersebut. iya, Saudara Amro, Iya. sebenarnya, memang itu apabila kita diberikan, mandat, Baik. memikul tanggung jawab, Mhm. sudah pasti kita menginginkan, Mhm. eee, banyak perkara-perkara. Iya, Kita juga sebelum ini kita juga vokal untuk memperjuangkan berbagai iya, macam, melontar suara. keperluan-keperluan Oke. untuk ditangani Mhm. permasalahannya. Tapi apabila kita sendiri, ya kita Iya, betul. saya Kita sudah ini sendiri berada di luar macam-macam di kita minta tempat ini. Dulu sebetulnya saya di tukang sebagai rakyat. rakyat sebagai ini, Heeh, minta ini, betul. tidak dapat. Kita Mhm. paham, kenapa. Iya, Tapi apabila kita berada sendiri. di dalam sistem dahulu, oh Mhm. barulah kita dapat memahami bahwa tidak semudah apa yang kita, rancang, apa Oke, yang kita oke, ini, faham. bukan bukan terus, jadi dia memerlukan pelbagai macam, Mmm, ini, eee, peringkat yang perlu kita lalui betul. untuk mengatasi jadi sebenarnya di situ Di terletak situ. apabila, Mhm. oh barulah kita dapat, sekian keinginan kita tinggi, Mhm. macam mana? Tinggi. Tapi apabila kita dibebani dengan belum dapat Belum ya. kita selesai, itu beban, tanggung jawab. Baik, Jadi saya ingat berat di situ, baik. itu yang saya perlukan bahwa ini memerlukan satu komitmen yang Ya, lebih tinggi dan ini memerlukan, eee, masa dan iya, juga, perjuangan yang lebih panjang, betul. masa yang lebih panjang. Pasal Mhm. perkara-perkara tidak macam seumpama sebagai contoh, Mhm. kita menginginkan, jalan Oke, ini dapat dilaksanakan, iya. umpamanya lah, Oke, satu jalan. Tapi ia memerlukan peruntukan yang besar, betul. memerlukan komitmen jabatan, agensi Mhm. kerajaan, Mhm. JKR dan sebagainya, Mhm. menyediakan segala macam. Baik. Jadi perkara itu bukan hari ini Minta, cadang mmm, terus boleh selesai. selesai, tidak. 1 tahun, 2 tahun, ketiga Baik, tahun, mungkin betul, barulah dapat. baru. Jadi berarti itu satu proses yang panjang sedikit. Mmm, Namun demikian, itulah cabarannya. baik. Jadi berarti, eee, seorang pimpinan ini Mhm. memerlukan, kalau mau buat sesuatu ini perlu dengan kegigihan. Jadi Ya, di situ sebenarnya, saudaramu, terletak pada saya satu, kekuatan. dalam penggalian lepas itu cabaran yang sangat, Baik. besar Mhm. dan memerlukan, komitmen ataupun Mhm. perjuangan yang, eee, ke lagi untuk Betul. dapat dilaksanakan. Baik, Datuk. Saya percaya juga, Datuk, mengapa rakyat, di Labuk itu memberi kepercayaan dan mandat seterusnya kepada Datuk sebab mereka melihat hasil Sip. penggal yang pertama Hmm, dan mereka mau kalau kita pilih sekali lagi pastinya cadangan di penggal pertama itu akan dibawa di bawah. dan penyelesaian yang panjang itu akan dapat dicapai lah.
Jadi di situ dan sebab itu juga negeri ataupun pentadbiran, kerajaan negeri Sabah memberi satu lagi portfolio amanah di bahu Datuk untuk memikul sebagai pembantu, Menteri di Pembangunan Luar Bandar Negeri Sabah. Kalau di dalam portfolio ini Datuk pula, macam mana eee, kami mau melihatlah, Datuk mungkin ada beberapa perkara yang Datuk mahu sentuh, eee, isu utama pembangunan luar bandar yang ingin Datuk capai sepanjang tempoh, diberi mandat dan memegang portfolio, pembantu menteri pembangunan luar bandar ni Datuk? Iya, kita beralih sedikit Boleh. kepada Ke dalam sikit ni selalu Dok. kalau tadi kita berbincang banyak berbincang berkenaan kawasan saya di Kawasan betul. kawasan, apa nama, Kawasan Labuk. Labuk ini. Mhm. Namun, kita beralih sedikit apabila, saya sebenarnya adalah merupakan, diamanahkan, yaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Nur Ketua Menteri, Sabah, memberikan amanah tanggungjawab kepada saya menjadi salah seorang pembantu menteri di kementerian, khususnya Kementerian Pembangunan Luar Bandar Negeri Sabah ini. Saya sangat, bertuah, yaitu pada tahun 2020 yang lalu, pilihan raya yang ke-16, tidak semena-mena terus diberikan, tanggungjawab sebagai pembantu menteri, dan kebanyakan bukan mudah begitu, tapi rezeki saya di situ, Betul. terus diminta untuk menjadi pembantu menteri di Pembangunan Luar Bandar Negeri Sabah. Hmm. 5 tahun yang lepas berlalu, bermula tahun 2026 ini lagi, penggal kedua, saya sekali lagi, itulah rezeki saya. Betul, betul. Sekali lagi saya tidak dipindahkan ke portfolio lain dan diminta untuk, menjadi, salah seorang pembantu menteri lagi di kementerian yang sama. Jadi alhamdulillah saya telah mengalami, perjalanan 5 tahun yang lepas sebagai pembantu menteri di, Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Sudah pasti itu, menjadi sedikit, kelebihan kepada saya. Betul. Pasal saya sudah, Ada ada pengalaman sebelum. Jadi apabila penggal kedua ini saya ditempatkan di kementerian yang sama, ini lebih memudahkan kepada saya untuk, terus, berada di situ dan bersama-sama dengan, kementerian untuk, melaksanakan tanggungjawab. Tapi pokok perkara asas yang seperti yang utarakan Saudara Amro tadi, Ya. yaitu sebenarnya di luar bandar ini kita tidak boleh lari daripada, kekangan ataupun permasalahan. Sebenarnya ini adalah, lebih kurang hampir sama, menyeluruh Okey, di faham. kawasan-kawasan luar bandar, khususnya keperluan asas seperti, bekalan air bersih, jaringan talian, listrik yang masih tidak sampai keseluruhannya, dan apalagi jaringan jalan raya untuk Betul. menghubungkan sama ada daripada daerah ke daerah. Hmm. Apalagi kalau kampung ke kampung Betul. di kawasan pedalaman ini, sebenarnya itu adalah merupakan menjadi, masih lagi kita dalam, perkara-perkara yang sangat kita tekankan, khususnya di kawasan, luar bandar. Namun demikian perkara ini, bukan baru, ianya adalah merupakan satu perkara yang memang telah lama pun, Perhatian. berlaku, yaitu keperluan listrik, air dan jalan ini bukan perkara baru, perkara yang lama. Namun sebagai kementerian yang dipertanggungjawabkan, ianya menjadi salah satu komitmen yang perlu diatasi, sebab bukan saja Kementerian Pembangunan Luar Bandar, tapi dasar yang dibawa oleh kerajaan hari ini, yaitu mau melihat bahwa luar bandar ini, kawasan luar bandar ini dapat diubah landscape-nya dari semasa ke semasa, apalagi dengan keperluan asas listrik, air dan jaringan jalan raya itu adalah menjadikan tumpuan, kerajaan. Jadi saya berkongsi di sini bahwa ini adalah merupakan cabaran besar kepada Kementerian, Pembangunan Luar Bandar, sebagai kementerian yang dipertanggungjawabkan. Namun demikian ianya adalah merupakan, tanggungjawab banyak agensi yang terlibat seperti Jabatan Air, Jabatan SASB, CKR dan sebagainya lah. Ini kita kongsikan sama-sama, tapi, saya ingat ini adalah merupakan, satu,
cabaran, Baik. namun kita tidak boleh lari. Perkara ini perlu kita atasi dari semasa ke semasa untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luar bandar di kawasan di seluruh Seluruh negeri negeri Sabah. Sabah. Baik, Dato'. So, saya bawa terus kepada satu, persoalan yang apa, bila kita masuk ke era terkini, eee, ramai sebenarnya yang, apa nama ni, yang saya tidak pasti mau kata mereka lari ataupun mereka tidak berminat, tetapi bagi pihak, YB Datuk sendiri, belia hari ini, kecenderungan mereka dalam politik, uh, mungkin ada pendekatan ataupun yang, uh, Datuk boleh berikan kepada mereka sebab, kecenderungan generasi sekarang ke dalam politik tu amat lemah. Jadi, pada pandangan saya, Datuk, saya rasa Datuk antara yang, masih dalam generasi yang tidak terlalu lama, tetapi masih berjiwa, muda dan ingin melihat generasi muda ini, khususnya di kawasan Datuk, dan Datuk sebagai seorang pembantu menteri di peringkat negeri, sudah melihat keseluruhan bagaimana kecenderungan, orang-orang muda ni terlibat dalam politik. Walaupun mereka ni agak tidak suka dengan ni, tapi bagaimana pendekatan Datuk sendiri, untuk masyarakat ataupun pemimpin seperti Datuk membentuk minat, belia ini ke dalam politik? Politik. Panas. Orang muda punya apa nama Iya, ini mungkin ada ada pendekatan yang panas Datuk sedikit. gunakan. Iya, sebenarnya saya Mhm. tidak masalah berkongsi berkenaan Okey, perkara ini. Datuk. Sebab satu ketika dulu saya juga Iya, menjadi bah. saya juga dulu Pernah menjadi muda, salah pernah seorang orang belia. muda. Saya juga pernah menjadi pemimpin belia. Saya Mhm. pernah menjadi pemimpin pemuda dalam Iya. parti Mhm dan mhm. sebagainya. Ini sudah pasti saya juga pernah merasai sebagai salah seorang anak muda Iya, pada Datuk. ketika itu dan sebab itulah boleh berkongsi Mhm. berkenaan bagaimana kita anak muda ini Mhm. supaya terlibat dalam apa nama politik, Politik. strukturnya Mhm. ataupun pergerakan-pergerakan Mhm demikian. mhm Anak mhm. muda lah lingkungan Iya. anak muda. Iya. Sebab itu apabila saya kalau ini pandangan saya, Boleh, Datuk. kita perlu membuka ruang sama ada kerajaan ataupun badan-badan politik Mhm umpamanya lah mhm membuka ruang mhm. seluas-luas Mhm. ruang Mhm. kepada golongan anak muda ini Mhm. agar mereka boleh terlibat Mhm. dalam berkecimpung dalam politik Mhm. dan memberikan idea dan pandangan mereka Mhm. agar mereka tidak lari Mhm. ataupun tidak tersasar. Mhm. Maksudnya bersuara tapi tidak dalam platform Oh, kita yang boleh didengar lebih ah, kurang. Artinya mereka faham. menyuarakan di platform yang Tidak sewajarnya, tidak tepat? tidak tepat ataupun tidak didengar, Okey, suka tidak. didengar. Jadi ada baiknya Mhm. mereka berada di dalam Okey, dan faham. menyuarakan sama ada dalam NGO, dalam Mhm. persatuan dan sebagainya. Baik. So dapat menyuarakan perkara-perkara yang Mhm. dilontarkan itu sampai Okey, terus dan dapat diambil tindakan. Itu baik. saya memilih Mhm. lebih kurang begitu. Baik. Jadi tapi kalau kita tidak membuka ruang Mhm. kepada anak muda, Mhm. sebab itulah anak muda Mhm. tidak berminat ataupun memilih platform yang lain. Betul. Apabila kita tidak membuka ruang. Mhm. Jadi pada saya lah pandangan yang Mhm. paling ini sama ada kita dalam kerajaan Mhm. ataupun apa platform yang kita mesti membuka ruang kepada anak muda biar anak muda itu datang, Mhm. hadir Betul. dan juga menyampaikan Mhm. pandangan mereka dan sebagai pimpinan sudah Mhm. pasti kita harus mendengar Mhm. dan juga mengambil perhatian tentang jadi kalau ini berlaku Mhm. sudah pasti anak muda akan berminat Betul, betul. untuk turut serta dalam Bersama. pelbagai Mhm. platform yang kita buat supaya Mhm. pada mereka Mhm. suara mereka didengar, Baik. uh, kritikan Betul. mereka dapat Mhm. diatasi mungkin Mhm mhm, begitu. faham.
Mhm. dan dapat perhatian. Baik. Jadi ini sebenarnya antara pendekatan-pendekatan, tapi Mhm. tidak semudahlah. Iya. Kadang-kadang ada juga pandangan-pandangan yang Iya. berbeza Mhm. begitu, tapi pada saya kita perlu buka ruang Baik. kepada golongan anak muda Mhm. untuk turut serta dalam Mhm. berbagai platform, sama ada Iya. politik, persatuan Mhm. NGO dan Mhm. sebagainya ini, agar suara mereka lebih dekat kita dengari, Mhm. dan mereka juga berminat untuk menyertai Baik. pelbagai aktiviti dan juga platform yang Mhm. disediakan, khususnya dalam kerajaan, Baik. turut serta dalam membentuk Ba dasar dan juga kepimpinan kerajaan. Oh, okey Datuk, nampak. Saya jelas yang itu. Jadi betul Datuk kata kalau dorang ni di luar tidak didengar suaranya. Jadi Hmm, kalau mereka masuk ke dalam, tidak kira dorang sebagai tidak semestinya dorang menjadi politician. hmm, Dorang boleh menjadi ahli kelab, dorang hmm. menjadi ahli persatuan dan dorang cuma duduk di dalam sistem, Dalam sistem. bersuara mengikut ruang yang kita sediakan. Saluran, Saluran saluran yang yang tepat, betul. saluran yang betul, Baik. sampai. Sampai. Okey, Datuk ada sebut tentang kritikan tadi. Tapi ini sekejap lagi lah Datuk Boleh. Kita boleh berehat seketika, kita beri ruang untuk masuk kepada zon yang lebih panas mungkin. Tidak terlalulah tapi suam-suam lah. Cuma sebentar lagi kita akan sambung lagi di Irama Studio. Irama Studio kembali lagi. Kami teruskan perbincangan bersama dengan yang berhormat Dato' Samad Jamri, Ahli Dewan Undangan Negeri N49 Labuk. Beliau juga merupakan pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah. Kita masuk kepada satu uh, persoalan yang mungkin lebih besar impaknya mungkin sebab dia berkenaan dengan kritikan. Um, Mungkin Datuk pernah terima kritikan ni. Tidak pasti dia sama ada daripada rakyat biasa ataupun pemimpin. Tetapi yang kita mau tahu, bagaimana kritikan itu membentuk kepimpinan Datuk sehingga hari ini? Ya, saudara, soalan yang agak Ya, panas, baik. dan juga memerlukan ini pendekatan-pendekatan. Mhm. Apabila kita menerima kritikan Kritikan. ataupun dikritik, Mhm. sebenarnya apabila kita menceburi bidang politik khususnya lah Mhm. berkenaan, kita tidak boleh lari dari Ya. uh, kritikan. Apabila Jadi berarti kalau kita mau menceburi bidang politik, Mhm. kita harus bersedia. Perlu ada persiapan diri untuk menerima kritikan. Kalau kita tidak mau dikritik, jangan masuk Janganlah. politik. Tak ada tempat. Janganlah masuk politik. Iya. Lagi bagus cari Kerja lain lah. career lain lah, apalah, Baik. lebih kurang begitulah. Tapi okey, untuk Mhm. sebagai perkongsian, sebenarnya apabila masuk dalam politik ini, sudah pasti seperti yang saya katakan awal tadi, kita perlu bersedia untuk menerima kritikan. Sebab itulah sebenarnya menjadi uh, tempat masyarakat melontarkan Iya. kritikan kepada sama ada pimpinan ataupun career politik itu di sana. Tapi sebagai pimpinan, seorang pemimpin sebenarnya, apabila kita menerima kritikan ataupun dikritik tentang apalah, Iya. sama ada kerja, tugasan dan ataupun permasalahan yang disampaikan, sebenarnya kita boleh memilih untuk berkonfrontasi dengan kritik kritikan. Tapi pada saya memilih untuk apabila kita dikritik, kita mengambil langkah bahawa kritikan ini ataupun persoalan yang diajukan oleh masyarakat rakyat itu sebenarnya itu kita jadikan sebagai amanah tanggungjawab yang perlu kita pikul. Sebab kalau kritikan itu, tapi kritikan ini kadang-kadang betul. Iya Datuk. Ada juga Ada dua kritikan betul. yang memang betul. Iya. Apabila kita Dengar. dilontarkan kritikan yang betul itu, itu betul lah berlaku ini tidak siap, ini masalah. Baik. Namun demikian, ada juga kritikan yang sengaja diadakan, perkara-perkara yang tidak betul, perkara-perkara yang tidak ada, tapi dilontarkan kritikan. Jadi berarti itu apa kategorikan sebagai artinya tidak betul lah. Jadi
kita memilih kalau kita dikritik dengan perkara-perkara yang betul, umpamanya air mati, Iya. jalan rusak, apalah lagi. Mhm. Pada saya pimpinan nih, sebagai pimpinan, Mhm. ini adalah merupakan tanggung jawab dan Mhm. kita harus menerima Mhm. kritikan itu secara baik. Mengambil kritikan itu Mhm. sebagai langkah yang baik, bahwa Mhm. kita harus terima hakikat bahwa, Mhm. oh, kritikan ini perlu diambil tindakan, perlu Baik. diambil, perhatian, Mhm. misal kritikan itu memang benar berlaku dan sebagainya. Mhm. Jadi pada saya, kita boleh menerima, Mhm. kritikan, kita Mhm. boleh menerima apa juga lontaran kritikan yang pastinya ianya, eee, benar Mhm. dan perlu kita ambil tindakan. Jadi berarti Baik. Saudara Amro, Mhm. kalau kritikan itu datang yang baik, Mhm. tapi biasalah kadang-kadang Iya, pedas ada juga tuh. cara penyampaian kritikan. Nah Iya. ini Itu lain pula. lain pula. Mhm. Kadang-kadang betul lah, kritikan itu betul, Betul. tapi Cakep, caranya bagus-bagus, Bro. penyampaian kadang-kadang menusuk juga. Itu bikin panas tuh. Menusuk juga, membuatkan juga kadang-kadang darah. Eee, Membuatkan darah naik dan sebagainya. mhm. Jadi itu perlu kita tangani Iya. dengan cara baik, dengan cara harmoni. Mhm. Kadang-kadang kalau kita tidak dapat kawal emosi dan Iya, perasaan, walaupun kritikan itu betul, betul. tapi apabila penyampaian kritikan itu mungkin sedikit kasar, Iya, sedikit, boleh emosi no. emosi. Jadi Mhm. kalau kita tidak dapat kawal, ia akan menjadi tidak baik. Mhm. Sama ada kita pula membalas kritikan itu dengan Oh, fine. dengan Kau cara siapa juga, dia marah tuh. jadi Jangan begitu jadi Datuk, ah. kalau kita Mhm. mau lebih baik, Mhm. kita coba tangani, kritikan itu sama ada Sebaiknya. ianya, keras, pedas, dan Mhm. sebagainya itu perlu ditangani dengan cara baik, Baik. cara berhemah, lebih Iya, kurang begitulah. baik. Saya Pada percaya. saya itu pandangan saya. Tapi saya percaya, Datuk sudah melalui proses kritikan yang panjang juga nih. Heeh. That's why Datuk, masih kekal sebagai, ahli Dewan Undangan Negeri di kawasan tu. Kalau Datuk jenis orang yang tidak boleh terima kritikan, mana mungkin orang sedia untuk beri mandat tu kepada Datuk. Iya, betul. Okey Datuk, satu lagi, apa nama, berkenaan dengan pencapaian kerajaan negeri. Se Mungkin saya juga antara orang yang masih belum nampak, tapi lebih ramai di luar sana yang ingin lihat. Banyak pembangunan, banyak sumbangan, banyak inisiatif yang disediakan oleh kerajaan mungkin. Tetapi, bagaimana untuk kita memberitahu kepada mereka yang kurang nampak tentang prestasi sebenar kerajaan negeri hari ini? Iya, kita beralih berkenaan, Mhm, apa nama ini, pembangunanlah pembangunan, untuk betul. menyeluruh oleh, Ya, apa nama ini, kerajaan, mhm, khususnya di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Nur selaku Ketua Menteri dan juga seluruh lapisan, apa nama ni, pimpinan kepimpinan. kabinet, kerajaan negeri ini, Baik, bermula tahun 2020 di mana ya, saya juga terlibat mhm, dalam struktur pentadbiran kerajaan negeri sebagai pembantu menteri, mhm, di mana, Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Ketua Menteri sebenarnya telah mhm, menggariskan, iaitu seingat bukan 2020 apabila mhm. pasal waktu tahun 2020 kita Covid. Iya betul. Tahun 2021 mungkin Oh, setelah Covid mulai reda iya, itu, betul betul. barulah dapat, bergerak Mhm, perjalanan, pentadbiran kerajaan, mhm di mhm, mana selepas, kerajaan dapat berjalan dengan baik, mhm, Yang Amat Berhormat dengan kepimpinan negeri mhm, telah, melaksanakan dasar. Salah satu dasar iaitu Hala 7, mhm, Sabah Maju Jaya ataupun SMJ. ya, Waktu itu kita panggil begitu, di mhm, mana kerangka, Hala 7, ini iaitu mhm, Hala 7 pentadbiran kerajaan negeri, mhm, eee, diisi dengan, pelbagai bentuk mhm, pengisian, mhm, di dalam itu iaitu mhm, kerangka Hala 7 Sabah Maju Jaya itu. iya, Di sana banyak, pengisian-pengisian dan antara lain, pengisian yaitu kita membuka ruang, apa nama, untuk, pelabur mhm, supaya mudah datang dan juga, untuk meningkatkan hasil, mhm, kerajaan negeri. Jadi bermula tahun 2021 mhm, sampailah tahun
2025 berakhir itu, Mhm. eee, kerangka waktu, itu di mana dapat dilihat bahwa peningkatan. Iya. Kalau saya tidak silap Mhm. mengambil alih, eee, pentadbiran kerajaan negeri pada ketika itu, Rizab kerajaan negeri hanya, tidak sampai 4 bilion, mungkin Mhm. 3 bilion lebih kalau saya tidak silap, Mhm. angkanya. Mhm. Namun berakhir pada tahun 2025 itu, Mhm. sebelum pilihan raya negeri ke-17, Mhm. saya ingat hampir 6 bilion lebih, tidak sampai Mhm. 7 bilion, 6 bilion lebih Peningkatan. hasil peningkatan Rizab Wow. keuangan kerajaan negeri. Jadi berarti di situ Mhm. ada peningkatannya. Peningkatan Namun jelas. demikian tidak semua orang nampak Betul itu. situasi Iya. ini, di Mhm. mana, pulangan daripada lebihan pendapatan itu Mhm. dapat disalurkan kepada pelbagai bentuk program, Mhm. kerajaan, Oke. khususnya, sebagai contoh Ya. contoh yang sangat ini, dulu tahun 2021, Mhm. sebelum itu beasiswa pendidikan, Ya. kepada anak-anak, ataupun pelajar negeri Sabah yang ingin Mhm. melanjutkan hanya lebih kurang sekitar, 50 juta, lebih kurang pada ketika itu. Mhm. Mhm. Tapi penghujung 2025 Mhm. sebenarnya dari setahun ke setahun, Mhm. 2021, Ya. setahun ke setahun itu Mhm. ditingkatkan Oke. beasiswa Oke. kepada pelajar-pelajar dan Mhm. menjangkau sampai 150 juta. Jadi Wow. berapa jauh peningkatan, Ya. jadi berarti kalau dulu Mhm. baru mungkin tidak sampai, berapa ribu orang saja yang dapat, beasiswa. Tapi Mhm. apabila ianya ditingkatkan, ia sudah menjadi 1 kali lipat ataupun 2 kali lipat, Kali ganda. jumlah yang Mhm. dapat kepada, Mhm. disalurkan kepada, pelajar-pelajar. Itu anak muda, pelajar-pelajar yang baru Mhm. lepasan SPM, Mhm. lepasan STPM, dapat beasiswa. Jadi berarti itu Mhm. salah satu, kecapaian yang Mhm. dapat Prestasi. prestasi, Mhm. kerajaan negeri dapat. Sebenarnya Mhm. banyak lagi, Iya. termasuklah dengan, program bantuan rumah. Iya. Kalau dulu tidak Bis pernah ada iya. program bantuan rumah Rumahnya. kepada masyarakat, bermula Mhm. dengan, eee, 2.000 unit, Mhm. 1.500 unit seluruh Iya. Sabah, Mhm. naik kepada, Ditingkatkan lagi. ditingkatkan lagi. Sekarang ini Mhm. 3.000 unit rumah. Ditingkatkan lagi. Iya. Ini 2026 nih Mhm. sudah jadi 3.000 lebih Oke. unit rumah seluruh per rumah percuma Mhm. diberikan kepada masyarakat. Jadi ini satu perubahan-perubahan yang dapat, kita Iya. dapat kerajaan, Mhm. negeri, khususnya kerajaan negeri Sabah, Mhm. eee dalam kerangka, mengubah dasar, memberikan, Mhm. perkhidmatan kepada masyarakat. Bukan mudah, bukan kecil, Mhm. peruntukan rumah itu, satu rumah Mhm. itu berharga 85.000 ke 95.000 harga rumah. Mhm. Jadi ini Wow. diberikan rumah percuma kepada, Mhm. masyarakat yang tidak Mhm. mampu, kurang mampu, dan sebagainya. Dan kebetulan, Mhm. Saudara Bro, Iya. program rumah Iya. Di percuma bawah SMJ itu di bawah Kementerian portfolio. Pembangunan Luar Bandar dan Iya. kita terlibat sebagai terlibat sendiri. Jadi bagaimana, Mhm. perasaan, eee, mereka yang menerima itu dengan Mhm. tiada rumah, ada Mhm. yang Mhm. tiada rumah, Iya betul. dapat rumah. Ada Iya. yang rumah daif, Dapat di keadaan ada dapat mhm. dapat rumah baru dan Mhm. begitulah Mhm. sineru. Jadi sebenarnya Saudara Amro banyak Mhm. kecapaian-kecapaian, Mhm. daripada pendidikan, Mhm. begitu Mhm. juga dengan, peningkatan kesehatan Iya. dan sebagainya, dan Mhm. bantuan-bantuan kepada, mereka yang tidak mampu, khususnya golongan B40 Mhm. ini, seperti program Syukur kalau saya tidak silap, Iya. lebih kurang dulu, berapa, 100.000, sekarang Mhm. lebih daripada 100.000 orang Mhm. menerima bantuan bulanan, Mhm. syukur daripada kerajaan negeri Sabah, yaitu Mhm. 300 bulan kerja. Baik. Ini juga merupakan satu pendekatan oleh, kerajaan bagi mengatasi, masyarakat yang di bawah golongan, miskin dan juga miskin tegar Baik. di negeri Sabah ini. Mhm. Mhm. Jadi sudah pasti ini adalah merangkumi, eee, bagaimana
pendekatan kerajaan negeri untuk Mhm. memberikan impak besar kepada rakyat. Mhm. Tapi mudah-mudahan Mhm. dengan pelancaran uh, uh, iaitu Hala 7 Sabah Sabah Maju Maju Jaya. Jaya 2.0 yang Mhm. bermula pada awal tahun ini Mhm. 2026 ini, ianya kita harapkan perkara yang berterusan dapat dilaksanakan dan Mhm. ada lagi perkara-perkara baru yang dapat Mhm. apa nama dapat Dilaksanakan. diwujudkan oleh Mhm. kerajaan negeri Mhm. untuk memastikan bahawa uh, kita kerajaan negeri terus memberi perhatian kepada Mhm. masyarakat luar bandar khususnya Mhm. dengan pelbagai macam program yang dibawa kepada rakyat Sabah. Baik, Dato'. Oh, kalau orang bilang kalau mau nampak kesan dia, tengok rumah SMJ. Kalau macam ni, Kalau mau nampak lagi kesan dia, tengok pelajar-pelajar pelajar yang menerima dapat insentif kerajaan dapat ni, beasiswa. pembiayaan tu. Dan banyak lagi lah. Contoh saudara, Boleh. saya saya tidak pasti Hmm. sebelum saya jadi wakil rakyat. Ya. Tapi selepas saya menjadi wakil rakyat, Hmm. awal tahun pada peringkat awal saya tidak nampak. Tapi Hmm. sekarang ini apabila saya dihujani dengan permohonan, Oh, permintaan dan okey. diajukan kepada pihak Hmm. pengurusan Mhm. beasiswa ini dan alhamdulillah Mhm. sekarang ini ramai dari kawasan saya sendiri Baik. menerima uh, Insen beasiswa, okey. kelulusan beasiswa kepada Mhm. pelajar-pelajar. Dan Mhm. saya ingat bukan di kawasan saya saja, Betul. di seluruh negeri Ya, Sabah kawasan kami perkara ini telah dapat jadi ini adalah ini dirasakan. sebagai contoh, salah Mhm. satu contoh Baik. perubahan-perubahan. Iya, betul. Sebab bukan di kawasan Datuk saja, laluan sepanjang saya masuk ke peringkat 1 di kawasan saya lah, di Hmm, Batu 12 tu pun sudah boleh nampak. nampak. Jadi inilah impak yang masyarakat perlu lihat. Bukan setakat kita mendengar apa kritikan, lontaran apa kata-kata orang terhadap kerajaan negeri di dalam platform media sosial atau di televisyen dan sebagainya, tetapi melihat secara fizikal sepanjang laluan kita, kita boleh nampak impak yang kerajaan negeri berikan. Baik, Datuk. Sebenarnya soalan yang saya membawa ni, bila saya sudah bawa Datuk kepada satu, apa nama ni, perbincangan berkenaan dengan, pentadbiran, sesekali saya mau balik juga, cool down sekejap, eee, melihat kepribadian Datuk sekali lagi, di luar seorang ahli politik. And then nanti saya mau tahu juga macam mana dengan anak muda, walaupun kita sudah sentuh sedikit tadi. Eee, Orang kenal Datuk macam mana, Datuk? Kalau orang bilang Datuk ni, walaupun Datuk sudah cakap lah tadi yang Datuk ni orang kampung-kampung saja, Ya. tapi sebagai YB, ataupun seorang pembantu menteri, kawan-kawan kenal Datuk macam mana, Datuk? Memang, oh si si YB ni, Ah, macam mana Datuk, ah. memang karakter yang begini atau Datuk macam mana, Datuk? Orang Ya, kenal. saya sebenarnya saudara Bro, saya begini, Hmm, memang tidak berubah. memang steady. Memang tapi saya ingin kongsikan lagi Mhm. sedikit. Sebenarnya saya di kawasan, Mhm. kalau nama yang sekarang ini YB Samad orang panggil Iya, kan. Ah, ada panggilan lain? tapi Oh, okey 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 saya okey. mau kongsi. Saudara. Kalau Hmm, di kawasan saya sebenarnya, hmm. apabila mungkin kalau di Sandakan ini mungkin tidak begitu, tidak Popular? begitu, tapi ramai kawasan Okey. di Sandakan juga ramai kawan-kawan saya di sini. Iya. Kebanyakan kenal, panggil saya bukan Webi Samad, bukan Samad, Okey. kebanyakan panggil saya Erik, Erik. Erik? Sebenarnya nama Erik itu adalah merupakan nama timangan saya dari Okey, kecil-kecil. I see. Saya tidak tahu bagaimana Dia berlaku? bapa ataupun ibu bapa saya Panggil memanggil begitu. nama Oh, tersebut oh. dan ianya terbawa sampai Oh, saya meningkat dewasa, sampailah berkecimpung dalam politik. politik, Sampailah YB, sampai sampailah wakil menteri. rakyat. Begitu, yang amat berhormat Datuk Apa? Seri Haji Panglima Ji? Haji Nur Haji Ketua Menteri Sabah juga oh, memanggil saya YB Erik. oh iya tu? Tapi apabila rasmi, Iya. panggilan panggilan Macam juga dalam nama. dewan pula nanti ya. Itulah. Labuk, okey lagi kan? Betul lagi. YB Tapi Eric? mana ada sini. Mana ada. Lebih kurang begitu ini Faham. saudara. Itu adalah merupakan dan Oh. saya senang. Saya senang dan Senang. saya biasa dipanggil, disapa dengan begitu mudah. Okey. Saya faham dan memang sebenarnya Sambut juga. kawan-kawan Hmm.
Untuk makluman saudara Amro, Iya. saya berasal daripada Beluran, Labuk, Mmm. Beluran dan sebagainya, Mmm. kawasan Beluran lah. Iya. Tapi saya bersekolah 2 tahun Mhm. di SMK Batu Sapi Sandakan. Oh, Ah, as macam mana tingkatan tuh? 4 sampai tingkatan 5. Oh, okey. Jadi dalam masa 2 tahun bersekolah Sampai itu, SPM dengan tu? iya, Okey. saya bersekolah pasal waktu itu di kawasan Beluran, Mhm. sekolah menengahnya sangat terhad, jadi tidak cukup. Faham. Jadi kami Oh. ini pelajar-pelajar daripada luar bandar jauh, Mmm. carilah yang sekolah yang ada asrama dan di Oh. situlah sekolah. Jadi di Wow. Sandakan ini sebab itu ada kawan-kawan, ada ramai kenalan Iya. kawan-kawan persekolahan dulu yang Mhm. di Sandakan, Mhm. ah, Still memanggil nama masih Ergil? masih mengenali, nama-nama demikian. Jadi sebenarnya, lebih kurang Mhm. begitulah, sama ada Okey. dalam politik pun, Mhm. begitu, dalam pentadbiran Mhm. dalam bersama dengan Mhm. kawan-kawan, Mhm. rakan, family, keluarga juga begitulah Mhm. saudara Amro. Jadi saya, Baik. sangat, Okey. senang tuh. Ya, saya pun jadi rasa macam senang juga, sebab bila kita sudah lihat, seorang kita sudah tahu dia adalah YB Eee, dan, menerima anugerah sebagai datuk. Jadi kita rasa macam agak, terasa automatik mau protokol pula datuk. heeh. Tapi bila datuk mudah disapa dengan, apa, panggilan lain tu, so kita rasa macam, cool sedikit, "Oh, datuk ni bukan bukan begitu, dia biasa-biasa saja ni." Jadi kalau, datuk boleh disapa semesra itu, saya rasa ramai yang melihat karakter datuk sebagai seorang pemimpin yang berkaliber, yang berwibawa, dan mencapai, satu peringkat atau level kepimpinan yang cukup tinggi di negeri Sabah. Kalau ada yang terinspirasi dengan datuk dan mereka ni adalah kategori, belia, anak muda yang datuk ingin bawa bersama, supaya, terjun di dalam bidang yang ni sesuai dengan mesej atau kritikan yang ingin disampai. So, kalau dorang kata, "Saya terinspirasi dengan datuk, macam mana saya boleh menjadi seperti datuk?" Apa nasihat datuk pada dorang? Iya. Sebenarnya saya dari awal, Hmm. eee, pada kebetulan memang pun waktu saya dipilih pun, Mhm. bukan jugalah muda, bukan juga telah Iya. berusia, Mhm. masih dalam, pertengahan, usia-usia pertengahan. Tapi saya melihat bahwa apabila kita berhadapan dengan anak muda khususnya, Iya. seperti yang saya katakan awal tadi bahwa, Mhm. eee, keinginan anak muda ini, harus kita dengar. Betul. Jadi, saya kalau diminta oleh anak muda lah, Mhm. contohlah, eee, Mhm. bertanyakan berkenaan, Mhm. eee bagaimana dan juga berkongsi Mhm. apa untuk lebih jauh ke hadapan, Iya. saya membuka ruang seluas-luas Mhm. kepada golongan anak muda dan memberikan pandangan Mhm. bahwa anak muda ini pertamanya anak muda perlulah, bersiap sedia dengan pelbagai macam, persiapan khususnya berkenaan, pendidikan. Mhm. Okey. Sebab itu saya menekankan pendidikan. Apabila saya diangkat jadi wakil rakyat, pertama penting mesti pendidikan utama. Mhm. Saya utamakan budak-budak, pelajar-pelajar SPM, Mhm. STPM itu perlu mesti, pastikan Mhm. mereka ini menjadi sebab Mhm. ini aset yang sangat penting. Iya. Anak muda yang sangat penting nanti Mhm. mereka juga itu akan menjadi Mhm. pelapis pimpinan dan Mhm. bukan saja dalam politik, tapi pelbagai, lapisan, pentadbiran dan sebagainya ini, anak Mhm. muda ini akan menjadi, pelapis. Jadi saya Mhm. membuka ruang kepada mereka Mhm. bahwa persiapkan diri dengan, pendidikan, pertama Mhm. Mhm. sekali. Kedua lagi, eee, perlu, orang muda, Mhm. maksud saya ini Mhm. berusaha, gigih mencari ruang peluang, jangan Mhm. terikut-ikut dengan Mhm. pelbagai macam budaya yang tidak baik, Mhm. Mhm. eee, kan, jangan Mhm. terjerumus dengan perkara-perkara Mhm. yang tidak baik. Mhm. eee, Mhm. jadi kalau anak muda kita terhindar Iya. daripada, perkara-perkara yang tidak baik, Mhm.
InsyaAllah mudah-mudahan mereka akan boleh bersiap dengan Mhm. jadi kalau anak muda ingin mau berkecimpung dalam bidang politik, saya Mhm. membuka ruang. Sebab itu Baik. dalam sistem pentadbiran. Ini dalam kawasan saya lah ya. Betul betul. Kita fokus dulu. Mhm. Ada beberapa jawatan ataupun Mhm. ada beberapa Mhm. pengisian. Mhm. Saya lantik, saya tempatkan anak muda baru umur Oh, 20. Baru macam baru umur 20. Ada yang baru umur 19 gitu. Lebih kurang tapi dia sudah 20. Saya oh, masukkan mereka dalam sistem pentadbiran. oh. Sebagai Mhm. memberi ruang kepada mereka, memberi apa nama ini Khidmat. khidmat, Mhm. berkhidmat kepada anak. Jadi saya Baik. buka ruang. Saya ingat ada Mhm. 45. Ada yang waktu Oh, itu tu. ada yang masih kategori bujang, belum kahwin. Saya buka ruang, tidak pernah mungkin sebelum ini, tapi saya Iya. memberi ruang, itu gambaran, tanda gambaran kepada Iya. saya bahwa saya memberi ruang kepada Iya. anak muda Baik. masuk dalam sistem Mhm. pentadbiran kita supaya Baik. mereka juga boleh apa nama, Iya, diberi ruang dan juga betul. mereka juga boleh Menyumbang. menyumbang Baik. kepada apa nama masyarakat dan dalam pentadbiran Baik. kerajaan. Saya sangat suka Datuk. Sebab Datuk orang macam mana peribahasa dia ni, cakap yang di kota. So Datuk kata bila Datuk ditegur, dikritik, Datuk kata Datuk terima secara terbuka. Hmm. Dan mereka ni memerlukan jawapan yang baik. Hmm. Lepas tu kalau belia ni pula yang terinspirasi dengan Datuk, Datuk sudah buktikan. Masuk. Sebab saya kenal pegawai Datuk memang mudah juga ni Tok. Dan macam sekarang kita memang tengah seronok dalam perjalanan karier kita sebagai seorang pemimpin. Tapi tidak tertinggal dorang ni sekarang tengah musim Piala Dunia ni. Jadi masih lagi menengok okey Datuk tengah sekarang dalam sesi ni. Tapi kita tengok perkembangan dia sekarang ni apa. So dorang jiwa ni tapi dorang Datuk bawa dorang ni bersama dan duduk di dalam pejabat Dalam Datuk pentadbiran. pentadbiran. Wow. Dia punya implikasinya Hmm. sebenarnya lah. Ada juga kritikan. Saya terima kritikan. Baik. Kenapa kasih ini Baik. mudah betul ini? Kawin Baik. betul. Saya dapat kritikan yang sama, tapi saya menerima kritikan itu dengan baik. Hmm. Tapi kalau kalau kita menghalang itu, Mhm. berarti kita terhalang. Iya. Tapi saya menerima tidak apa. Saya cakap Hmm. bagi ruang. Bagi ruang. Bagi ruang kepada kita terima kritikan tapi bagi ruang kepada anak muda ini, tunjulkan kebolehan mereka, biar mereka tengok macam mana itu. Tapi alhamdulillah, artinya Stay. anak muda boleh memberi khidmat dan ketika ini tiada masalah. Tiada Mereka boleh memberikan khidmat dan menjadi satu landasan kepada anak muda, menjadi jambatan kepada anak muda itu untuk mereka. Jadi saya ingat itu Iya, perkara-perkara kelebihan. yang baik. Perkara baik. Satu kelebihan bagi Don Labuk, rasa macam cemburu juga kita kalau saya lepas ni mau pergi tengok-tengok juga ni di kawasan lain ni adakah yang mengikut jejak langkah Datuk Samad mengangkat, memberi ruang kepada anak-anak muda ni. Okey Datuk, kita sudah bersama dalam rangka yang sangat panjang. Saya ingin bawa Datuk kepada satu mood kesimpulan berkenaan dengan apa yang kita bincangkan hari ini. So kita sudah sentuh tentang peribadi latar Datuk sebelum ini dan menjadi pemimpin dan memegang satu portfolio yang sangat besar, kepercayaan diberikan oleh kerajaan negeri. Tetapi bagaimana penghujung? Mungkin kita kata aspirasi Datuk sendiri. Datuk ingin melihat bila diberi mandat sekali lagi pada pilihan raya yang sebelum ni sehingga sekarang memimpin sebagai wakil rakyat di Dun Labuk. Bagaimana pencapaian 5 tahun akan datang Labuk yang ingin Datuk capai dalam kerangka yang Datuk sendiri sediakan dan Datuk juga memegang sebagai portfolio pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Negeri Sabah. Bagaimana? Ya, sebagai kita punya sama ada rumusan ataupun perkongsian lah, Baik. khususnya berkenaan kawasan saya ini. Mm. Saya juga pernah berkongsi sebelum ini di platform-platform yang lain berkenaan hala tuju dan juga pembangunan di kawasan Dun Labuk ini sebenarnya. Iya. Seperti yang kita sama ada yang saya rancang dan juga dirancang bersama dengan ketua-ketua jabatan ataupun pimpinan-pimpinan bersama di kawasan Dun Labuk ini. Saya pertamanya kita perlu menyediakan kerangka
perancangan jangka panjang Ya. dalam satu kawasan. Dan perkara ini saya mulakan di penggal yang lepas, tapi di penghujung penggal itu tidak dapat selesaikan, yaitu di mana kita membuat satu perancangan pembukuan, yaitu rancangan pembangunan jangka panjang 15 tahun ataupun 20 tahun. Daerah Beluran, kawasan saya dalam daerah Beluran. So kita sudah sekarang ini dalam proses dalam lingkungan mungkin sudah mencapai 90%. Jadi kalau siap, insyaallah mudah-mudahan dalam masa yang terdekat ini, tahun ini dapat disiapkan dan plan perancangan pembangunan daerah ini dapat dilaksanakan dan ini menjadi garis panduan kepada hala tuju pembangunan akan datang. Mungkin seperti belum tadi 5 5 tahun, tahun, ini lebih. 10 tahun, 15 tahun akan datang. Itu jadi berarti di situ ada segala macam. Iya. Namun demikian dalam itu rancangan. Tapi dalam waktu yang sama juga, yaitu apabila ini kita mau melihat bahwa itu buku. Iya. Tapi bagaimana kita pelaksanaannya secara fisikal ataupun bagaimana ia berjalan. Iya. Sama ada apa agensi, apa di mana keterlibatan pelbagai pihak ini yang memerlukan pendekatan-pendekatan yang cepat supaya plan itu boleh berjalan. Kalau buku saja di kerangka tapi tidak bergerak, tidak jadi. Tapi kalau dengan perancangan jangka panjang tapi dalam waktu yang sama agensi dan juga pelaksana dapat bergerak sekurang-kurangnya melihat tentang rancangan pembangunan itu, ini sudah pasti ianya akan bergerak dari semasa ke semasa. Jadi saya mau melihat bahwa kawasan Dun Labuk ini kalau ikutlah ini kita kongsi saja. Satu kawasan dalam Pekan Beluran masuk daripada persimpangan, jalannya jalan mati. Jadi boleh dikatakan okey apabila di kategori ini cakap-cakap. Telinga kita juga tidak berapa sedap mendengar. Oh, masuk ke Pekan Beluran, jalan mati. Tidak boleh sudah bikin apa-apa itu. Lebih kurang begitu. Wah, tersentak juga. Tapi sebab itu tadi saya bilang, kita lihat ini sebagai satu cabaran. Betul. Keadaan itu betul lah berlaku. Satu simpang masuk, and di ujungnya jalan mati, tapi di sana ada aktiviti. Tapi bagaimana kita mengolah dan bagaimana kita merubah landscape itu. So perlu pendekatan-pendekatan, rancangan-rancangan yang jangka panjang, jangka pendek yang perlu dirancang. Sebenarnya daerah Beluran ini ataupun kawasan Dun Labuk ini satu kawasan sangat berpotensi kalau kita pikirkan dari segi strategik ekonominya. Satu pekan yang tidak jauh daripada Sandakan. Daripada sini jaraknya mungkin lebih kurang simpanlah 100 kilometer, lebih kurang begitu jaraknya. Jadi 100 kilometer tidak jauh, tidak satu jarak yang tidak jauh. Jadi berarti antara kawasan yang paling hampir adalah kawasan Beluran, apalagi melalui pesisir laut. Artinya aktiviti di Sandakan ini juga merupakan laut, dikelilingi oleh laut. Demikian juga di Beluran itu adalah merupakan kawasan pesisir dan sangat berpotensi untuk dibangunkan dengan pelbagai macam rancangan pembangunan, sama ada infrastruktur ataupun yang lebihnya lagi iaitu pembangunan ekonomi mungkin akan datang, dan kita sebenarnya ini telah kita rancang. Tapi kalau kita kongsikan di sini memang sangat panjang. Tapi impian dan juga saya sepanjang 5 tahun ini sedikit sebanyak ianya akan dapat kita realisasikan dengan wujudnya mungkin pasal Pekan Beluran agak besar, so mungkin ada wujud pekan-pekan baru kecil-kecil. Mungkin kita tidak itu kita rancang untuk pembangunan. Begitu juga dengan penghubung. Kita coba hubungkan kawasan Beluran ini lebih dekat dengan Sandakan supaya mudah pergerakan di sini dan juga dengan kawasan Beluran. Demikian juga kawasan-kawasan lain supaya apabila Beluran ini
dapat dihubungi dengan pelbagai jaringan jalan Betul. raya sebagainya, mudah dihubung, Betul. dan artinya itu akan memudahkan sama ada pihak luar ataupun sama ada orang berniaga Baik. atau jabatan kerajaan dan sebagainya ini untuk datang ke daerah Buluran, dan daerah ini akan dapat membangun mungkin lebih cepat dengan jaringan-jaringan jalan dan sebagainya. Jadi saudara Amro, rancangan di daerah Buluran ini memang kita telah sedikit sebanyak buat kerangka-kerangkanya, namun saya mau melihat bahwa ianya bukan saja sebagai satu rancangan pembangunan, namun demikian dalam waktu yang sama saya mau jabatan, agensi-agensi kerajaan, sama ada kerajaan negeri dan juga persekutuan perlu terlibat dalam kerangka ini, dan juga begitu juga dengan pihak agensi swasta. Juga kita buka ruang kepada mereka untuk datang ke daerah Buluran, mengambil apa potensi yang boleh dibangunkan di kawasan Buluran, dan selebihnya lagi kita juga membuka ruang kepada para peniaga dan pelabur. Umpamanya lah, kalau apa potensi yang sesuai untuk kita coba buka ruang, dan kalau ini dapat dilaksanakan, ianya akan memberi impak ekonomi boleh meningkat, dan juga pembangunan otomatik akan meningkat, dan ini memberi gambaran kepada kita bahwa suatu masa nanti daerah Buluran akan menjadi daerah yang berkembang dari segi pelbagai bentuk sama ada ekonomi pembangunan dan sebagainya. Jadi inilah harapan besar saya ingin saya kongsikan. Namun demikian kita memerlukan dukungan yang sangat kuat sama ada pimpinan kerajaan negeri, persekutuan dan pelbagai pihak yang lain untuk membantu dan memberikan sokongan kepada saya dan juga rekan-rekan pimpinan di kawasan Labuk dan juga Beluran ini. Baik, Datuk. Alhamdulillah. Oh, hebat. Bila dengar yang ni, kita nampaklah sebenarnya Datuk memang sedang buat kerja. Jadi bukan mudah sebenarnya untuk membawa Datuk untuk duduk bersama, berkongsi. Setengah orang yang melihat, kami tak mau dengar kau bercakap saja. Kami mau tengok pelaksanaan. So, Datuk sudah sebut tadi, kerangka tu sudah pun 90%. Saya rasa, wow, hebat. So, akan datang generasi akan datang, belia yang bersama dengan Datuk di Labuk itu juga akan melihat inilah kesan jangka panjang yang saya sedang rancang, yang Datuk sedang rancang dan akan berjaya direalisasikan suatu hari nanti. Baik, terima kasih banyak Datuk kerana sudi bersama kami di Irama Studio. Satu perkongsian yang sangat memberi inspirasi, khususnya bukan saja kami di Irama Studio, tetapi juga pastinya selepas kita sebarkan mesej yang Datuk sampaikan sepanjang perbualan kita di sini di Irama Studio untuk sampai bukan saja kepada warga Labuk ataupun Beluran, tetapi kepada seluruh warga Sandakan, khususnya juga limpahan kepada negeri Sabah kerana Datuk juga merupakan pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah. Jadi terima kasih sekali lagi Datuk. Ya, saya juga terima kasih kepada daripada bagi pihak saya dan Baik, juga Datuk. pimpinan di kawasan. Saya terima kasih kepada saudara Amro Saya Datuk. dan juga seterusnya kru-kru di bawah Baik, Datuk. Irama Studio ini, Baik. dan juga apalagi kepada yang berbahagia Datuk Datuk. Effendi yang Baik. menjadi pengasas kepada Betul. Irama Studio ini di atas kesudian untuk membuka ruang kepada saya untuk berkongsi sedikit sebanyak pandangan di sini di Irama Studio ini, dan mudah-mudahan perkongsian ini tidak berhenti di sini. Amin. Dan kalau ada ruang lagi, InsyaAllah. mudah-mudahan InsyaAllah. saya boleh datang dan juga berkunjung di Irama Studio ini sekali lagi. Terima kasih. Sama-sama Datuk. Terima kasih juga kerana Datuk Samad tadi menyebut tentang pengasas platform digital ini, merupakan pengurusi eksekutif di El Pura Hotel, yang berbahagia Datuk Mat Effendi Hamadan yang merupakan pengasas, dia yang menginspirasikan ruangan ini untuk warga Sandakan khususnya. Dan kami juga berterima kasih di atas kesudian Datuk. Malah kami juga menawarkan diri, kalau bukan di dalam studio, mungkin kita ada di out studio, di luar studio, yang kita boleh bawa
ruangan ini. Mungkin suatu hari nanti kita akan duduk di dalam labuk, mana tahu. Okey, jadi itu saja, ruangan yang kami ada untuk, bersama dengan yang berhormat, Dato' Samad, Jamri, Ahli Dewan Undangan Negeri N49 Labuk, yang juga pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, di atas kesudian bersama kami di Irama Studio berkongsi segala bentuk maklumat berkenaan dengan Beluran. Saya pasti ruangan ini akan beri mesej yang jelas kepada warga Sandakan bahawa semua terlibat dalam proses pembentukan Kerajaan Negeri Sabah ini dan pembangunan khususnya di kawasan luar bandar kita untuk manfaat seluruh rakyat Sabah. Jadi sampai sini saja. Saya Amrul Karim, jumpa lagi di Irama Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.